anda sebenarnya boleh gunakan emas untuk capai apa-apa matlamat kewangan jangka masa panjang anda. Berapa lama? Untuk emas jenama public gold yang dijual semula kepada public gold, anda boleh letakkan target simpan sekurang-kurangnya 2 tahun. Mengapa simpanan emas adalah simpanan jangka panjang? Yang pertama, harga emas naik dan turun setiap hari. Tetapi dari sejarah harga emas 20 tahun menunjukkan harga emas naik secara purata 10% setahun. Yang kedua, emas tidak sesuai untuk jangka masa pendek atas sebab spread. Spread adalah selisih harga beli dan jual syarikat emas tersebut. Walaupun harga emas berubah setiap hari dan ada spread apabila anda menjual emas, selepas 2 tahun, emas memberikan keuntungan yang lebih tinggi berbanding simpanan wang fiat anda di bank, ASB ataupun tabung haji. Bagi yang ingin kukuhkan kewangan dengan simpanan emas fizikal, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun public gold dan saya akan bimbing anda dalam langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.